Saya Syahidatul Fakriah binti Yusuf. Saya Sakinah binti Jamaluddin. Hai, nama saya Muhammad Zikri Zakwan bin Zulkifli. Dalam video ini, kami akan membincangkan mengenai hubungan di antara perkembangan pendidikan di Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK dan falsafah pendidikan guru iaitu FPG. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada objektif utama dalam video ini. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui latar belakang pendidikan di Malaysia. Yang kedua adalah kita dapat memahami cabaran-cabaran awal sistem pendidikan di Malaysia. Dan yang ketiga adalah kita dapat memahami prinsip utama FPK dan juga FPG. Dan yang keempat adalah kita dapat menganalisis hubungan perkembangan pendidikan di Malaysia, FPK dan juga FPG. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita dapat mengetahui implikasi-implikasi terhadap pendidikan kini. Pertama sekali, saya akan menerangkan latar belakang pendidikan di Malaysia. Latar belakang pendidikan terbahagi kepada dua fasa, iaitu sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, pendidikan di tanah Melayu amat berbeza jika dibandingkan dengan pendidikan sekarang. Pada awalnya, pendidikan masyarakat Melayu lebih tertumpu kepada ilmu berkaitan agama Islam. Pendidikan ini bersifat tradisional, sederhana dan tidak formal. Sesi pengajaran dan pembelajaran biasanya berlangsung di pondok, surau dan madrasah yang berperanan penting sebagai pusat pembelajaran agama. Antara ilmu yang diajar termasuklah ilmu berkaitan Al-Quran, fiqh, tauhid, bahasa Arab dan asas kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam. Namun begitu, apabila berlaku penjajahan Portugis, Belanda dan akhirnya British, corak pendidikan mula berubah. Pengaruh Barat semakin ketara apabila British memperkenalkan sistem pendidikan mereka. Mereka telah menubuhkan sekolah vernakular yang berorientasikan kaum, iaitu sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil dan juga sekolah Inggeris. Pendekatan dalam pendidikan juga adalah berbeza bagi setiap kaum. Contohnya, sekolah Melayu hanya menawarkan pendidikan asas seperti membaca, menulis, mengira. Sekolah India pula lebih kepada pengekalan budaya dan bahasa ibunda mereka. Di sekolah Cina, sukatan pelajaran yang digunakan adalah mengikut negara Cina. Manakala sekolah Inggeris lebih eksklusif dan bertujuan untuk melahirkan golongan elit agar dapat bekerja dengan kerajaan British. Keadaan ini menyebabkan masyarakat hidup berpecah belah, mengikut kaum dan kurang berinteraksi antara satu sama lain. Selain itu, pendidikan yang diperkenalkan oleh British ini lebih bersifat sekular. Maksudnya, pendidikan British hanya menekankan kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira, tetapi tidak menitik beratkan aspek agama atau nilai moral. Hal ini kerana tujuan utama pendidikan pada masa itu adalah untuk melahirkan tenaga kerja separa mahir bagi memenuhi keperluan pentadbiran pihak British. Seperti yang kita tahu, Perang Dunia Kedua telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada negara kita dari berbagai aspek. Pendidikan negara kita juga pada ketika itu turut terkesan berikutan Perang Dunia Kedua. Oleh itu, pihak British telah mengambil langkah untuk memulihkan semula pendidikan pada ketika itu dengan mewujudkan beberapa laporan pendidikan. Antaranya ialah Laporan Cheesman pada tahun 1946, Laporan Barnes 1950, Laporan Fenwu 1951 dan Ordinan Pelajaran 1952. Laporan-laporan ini telah diperkenalkan bagi menambah baik sistem pendidikan negara kita sebelum era kemerdekaan. Namun, terdapat satu masalah yang masih berlarutan dalam kalangan masyarakat, iaitu masalah berkaitan perkauman. Oleh itu, pihak kerajaan telah mengambil keputusan untuk menyatupadukan semua kaum dalam satu sistem pendidikan yang sama. Akhirnya, muncullah Penyata Razak pada tahun 1956. Penyata ini sangat penting kerana ia menjadi asas kepada sistem pendidikan kebangsaan Malaysia. Tujuan utama Penyata Razak adalah untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang dapat menyatukan semua kaum
melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di samping mengiktiraf bahasa lain sebagai bahasa pengajaran tambahan. Sekarang, mari kita lihat pula perkembangan pendidikan pada era selepas merdeka. Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kerajaan memberi perhatian yang serius terhadap sistem pendidikan. Ini kerana pendidikan dianggap sebagai kunci kepada pembangunan negara serta alat utama untuk menyepadukan rakyat yang berbilang kaum. Penyata Razak 1956 yang diperkenalkan sebelum merdeka telah diteruskan pelaksanaannya kerana ia dilihat sebagai asas kukuh bagi membentuk sistem pendidikan kebangsaan. Melalui dasar ini, usaha menyusun semula pendidikan dilakukan supaya lebih tersusun dan mampu memenuhi keperluan negara yang baru merdeka. Tujuan utama penyusunan sistem pendidikan ini adalah untuk menyatukan kaum melalui pendidikan. Pendidikan tidak lagi dilihat semata-mata untuk memberi ilmu, tetapi juga sebagai wacana penting untuk membina identiti bangsa Malaysia yang bersepadu, berdisiplin serta berdaya saing. Walaupun kerajaan masih mengekalkan sekolah vernakular, satu ketetapan besar telah dibuat, iaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua jenis sekolah kebangsaan seperti sekolah kebangsaan Cina dan sekolah kebangsaan jenis Tamil. Langkah ini penting untuk memastikan bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa perpaduan dan bahasa rasmi negara, tetapi juga sebagai bahasa ilmu. Selain itu, kerajaan juga melaksanakan penyeragaman sukatan pelajaran. Ini bermakna walaupun murid belajar di sekolah berlainan aliran, kandungan pelajaran asas tetap sama. Hal ini dapat mengurangkan jurang perbezaan dan memastikan semua kaum mendapat peluang pendidikan yang seimbang. Kemudian, pada tahun 1960, kerajaan memperkenalkan Laporan Rahman Talib. Laporan ini menekankan penambahbaikan sistem pendidikan dengan beberapa langkah baharu. Antara langkah baharu tersebut termasuklah memperkukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu, memperluaskan peluang pendidikan menengah, memberi penekanan kepada kurikulum yang lebih praktikal serta memastikan pendidikan mampu melahirkan tenaga kerja untuk pembangunan negara. Selain Laporan Rahman Talib, beberapa dasar lain turut diperkenalkan dari semasa ke semasa. Antaranya Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 yang memberi tumpuan kepada aspek kualiti pendidikan dan sosial pelajar. Kemudian, pada tahun 1988, satu falsafah pendidikan telah digubal, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau pendeknya FPK. FPK sangat penting kerana ia menjadi panduan utama sistem pendidikan negara. Matlamat utama FPK adalah untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. FPK telah dibina berdasarkan beberapa asas penting seperti rukun negara, laporan pendidikan, akta pendidikan serta keperluan masyarakat Malaysia sendiri. Dengan adanya FPK, hala tuju pendidikan negara lebih jelas, tersusun dan menyeluruh. Tujuan FPK bukan sekadar dapat melahirkan pelajar cemerlang dalam akademik, tetapi juga untuk membina warga negara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berperanan menyumbang kepada pembangunan negara. Pada tahun 1996, penambahbaikan telah dilakukan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan. Ini bertujuan agar dapat menyesuaikan dasar pendidikan negara dengan cabaran globalisasi, perkembangan teknologi serta keperluan masyarakat majmuk Malaysia. Seiring dengan pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru atau FPG juga telah dijelaskan pada tahun 1988 melalui Laporan Jawatan Kuasa Kabinet Kurikulum Pendidikan Guru. Tujuan utama FPG dibentuk adalah untuk memastikan guru di Malaysia bukan sahaja berkelayakan dari segi ilmu, tetapi juga mempunyai sifat profesionalisme keguruan yang tinggi agar seimbang dengan matlamat utama falsafah pendidikan kebangsaan.
Selepas itu, sistem pendidikan di Malaysia terus berkembang dengan pelaksanaan kurikulum baharu sekolah rendah atau KBSR pada tahun 1983. Pelaksanaan kurikulum pendidikan ini juga diikuti oleh kurikulum bersepadu sekolah menengah atau singkatannya KBSM. Kedua-dua kurikulum ini menekankan pendekatan pembelajaran yang lebih menyeluruh dan bersepadu agar dapat disesuaikan dengan peredaran masa dan cabaran globalisasi. Apakah falsafah yang menjadi tunjang kepada sistem pendidikan di Malaysia? Falsafah tersebut ialah falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK dirumuskan pada tahun 1988. FPK menjadi panduan utama pendidikan negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, iaitu JERIS. Ia membentuk warga negara yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, falsafah pendidikan guru ataupun FPG memberi panduan khusus untuk membentuk identiti dan peranan guru itu sendiri. FPG menekankan bahawa guru bukan hanya penyampai ilmu tetapi menjadi pembimbing, teladan dan ejen perubahan sosial. Guru perlulah bersikap progresif, saintifik, berpekerti mulia dan mampu membimbing murid supaya menjadi insan yang seimbang seperti yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Ringkasnya, FPK menentukan hala tuju pendidikan negara, manakala FPG memastikan guru melaksanakannya dengan cara yang betul. Seterusnya, saya akan menerangkan satu persatu prinsip utama FPK dan FPG supaya kita dapat memahami lebih mendalam bagaimana prinsip ini diterapkan dalam sistem pendidikan. Prinsip yang pertama ialah pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat bermaksud proses pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah sahaja, tetapi berterusan sepanjang kehidupan seseorang. Pendidikan bukan terhad kepada pembelajaran akademik semata-mata, malah turut berlaku melalui pengalaman hidup dan pemerhatian di luar kelas. Proses ini bermula sejak seseorang itu dilahirkan hinggalah ke akhir hayat. Contohnya, seorang murid belajar asas membaca dan menulis di sekolah, tetapi dia juga memperoleh pengetahuan tentang adab, budaya dan kemahiran sosial melalui aktiviti luar seperti lawatan sambil belajar, penyertaan dalam kelab dan persatuan atau melalui pengalaman kerja sukarela di komuniti. Bagi orang dewasa pula, pendidikan sepanjang hayat dapat dilihat melalui penglibatan mereka dalam kursus kemahiran, latihan TVET atau pembelajaran digital bagi menambah pengetahuan mengikut perkembangan teknologi dan keperluan semasa. Pendidikan sepanjang hayat penting untuk memastikan seseorang sentiasa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tidak ketinggalan dalam menghadapi cabaran global. Prinsip yang kedua ialah pembangunan nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni merupakan teras penting dalam membentuk sasiah warga negara Malaysia yang baik, berakhlak mulia dan harmoni. Pendidikan memainkan peranan besar dalam menanam nilai-nilai ini sejak di peringkat awal. Nilai-nilai seperti asas keagamaan, kejujuran, tanggungjawab, keadilan, nilai etika dan moral yang tinggi perlu diterapkan dalam diri pelajar agar mereka menjadi individu yang berdisiplin dan bertanggungjawab kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai contoh, aktiviti di sekolah seperti program gotong royong, kempen menjaga kebersihan dan program khidmat masyarakat bukan sahaja melatih pelajar bekerjasama tetapi juga menanam nilai prihatin, saling menghormati dan tolong-menolong. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai murni dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai kepribadian yang baik dan mampu hidup harmoni dalam masyarakat yang berbilang kaum seperti Malaysia. Prinsip FPK yang ketiga ialah akses pendidikan yang berkualiti untuk semua. Falsafah pendidikan kebangsaan turut menekankan kepentingan untuk memastikan pendidikan yang berkualiti diberikan kepada setiap warga negara tanpa mengira latar belakang, status ekonomi atau keupayaan fizikal. Tiada seorang pun yang boleh diketepikan daripada mendapat peluang pendidikan, termasuklah golongan orang kurang upaya OKU. Usaha ini dapat dilihat melalui penyediaan sekolah pendidikan khas, bahan pembelajaran Braille untuk murid yang
cacat penglihatan, alat bantu pendengaran bagi pelajar bermasalah pendengaran serta kemudahan seperti laluan ramp bagi murid yang berkerusi roda. Di samping itu, kerajaan juga menyediakan program bantuan seperti rancangan makanan tambahan dan beasiswa untuk membantu pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Melalui langkah-langkah ini, pendidikan benar-benar menjadi hak semua rakyat Malaysia dengan kualiti yang setara, sekaligus dapat merapatkan jurang perbezaan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip yang keempat, memperkukuhkan lagi identiti patriotisme. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan kepentingan untuk menanamkan semangat patriotisme dalam diri setiap pelajar. Patriotisme bermaksud perasaan cinta dan kesetiaan yang mendalam terhadap negara serta kesanggupan untuk menjaga dan mempertahankannya. Melalui pendidikan, pelajar dapat diajar untuk menghargai sejarah tanah air, mengenali tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan serta memahami pengorbanan generasi terdahulu dalam membina negara. Hal ini secara tidak langsung mengukuhkan hubungan antara kaum kerana setiap warga negara belajar untuk menghargai kepelbagaian budaya dan warisan yang membentuk Malaysia. Sebagai contoh, sekolah sering mengadakan sambutan Hari Kebangsaan, aktiviti nyanyian lagu patriotik, pertandingan kuis sejarah dan lawatan ke tempat bersejarah seperti Muzium Negara atau Tugu Negara. Semua aktiviti ini membantu untuk menyemaikan rasa cinta kepada tanah air dan mengingatkan pelajar bahawa kemerdekaan dan keamanan yang dikecapi hari ini perlu dipertahankan bersama. Dengan adanya pendidikan yang menanamkan semangat patriotik, pelajar dapat membina identiti sebagai warga negara Malaysia yang bersatu padu dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan negara. Prinsip yang keempat ialah pembangunan individu yang berdaya saing. Selain menanamkan semangat patriotisme, FPK juga menekankan pembangunan pelajar agar menjadi individu yang berdaya saing. Dalam dunia yang semakin maju dan mencabar, pelajar perlu dilatih untuk berfikiran kreatif, inovatif dan kritis supaya mampu menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan persekitaran global. Pendidikan di Malaysia kini memberi penekanan terhadap penguasaan ilmu sains, teknologi, kejuruteraan, matematik iaitu STEM dan kemahiran abad ke-21 yang lain agar pelajar lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sebagai contoh, sekolah menggalakkan penglibatan pelajar dalam pertandingan robotik, projek inovasi sains atau aktiviti keusahawanan yang dapat mengasah pemikiran kritis dan kemahiran praktikal. Selain itu, pembelajaran digital juga diterapkan supaya pelajar mahir dan celik IT bagi menggunakan teknologi terkini. Dengan membangunkan pelajar yang berdaya saing, negara dapat melahirkan generasi yang mampu bersaing di peringkat global dan seterusnya meningkatkan daya saing Malaysia di arena antarabangsa. Antara prinsip utama dalam falsafah pendidikan guru ialah guru yang berpekerti mulia. Prinsip ini menekankan bahawa seorang guru perlulah memiliki akhlak dan nilai moral yang tinggi. Guru bukan sahaja bertindak sebagai penyampai ilmu, tetapi juga menjadi contoh teladan yang baik kepada pelajar. Mereka perlulah menunjukkan sikap yang jujur, amanah, penyayang, sabar dan menghormati orang lain. Guru yang berpekerti mulia akan mampu membimbing pelajar bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dalam sahsiah dan akhlak sekaligus melahirkan generasi yang beradab dan berdisiplin. Prinsip yang seterusnya ialah guru haruslah berpandangan progresif dan saintifik. Seorang guru haruslah sentiasa berpandangan ke hadapan dan terbuka terhadap perubahan serta perkembangan baharu dalam dunia pendidikan dan teknologi. Mereka perlu berfikir secara kritis, logik dan berdasarkan fakta sains serta bukti iaitu evidence-based. Dengan sifat ini, guru dapat memanfaatkan kaedah pembelajaran moden seperti penggunaan teknologi digital, pembelajaran berasaskan projek dan kaedah penyelidikan dalam pengajaran. Sikap progresif ini membantu pelajar menjadi lebih kreatif dan bersedia untuk menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah. Baiklah, kita pergi kepada prinsip utama falsafah pendidikan guru yang ketiga, iaitu bersedia menjunjung aspirasi negara. Guru memainkan peranan penting dalam membantu negara mencapai matlamat yang ditetapkan melalui dasar pendidikan.
Mereka perlulah menyokong usaha kerajaan dalam melahirkan masyarakat yang berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Sebagai contohnya, guru membantu mencapai aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dengan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21 yang menguasai bahasa dan semangat patriotisme. Dengan itu, guru dapat menjadi ejen perubahan yang memastikan pembangunan negara selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Prinsip yang seterusnya ialah menyanjung warisan kebudayaan negara. Guru perlulah mendidik pelajar agar menghargai dan memelihara warisan budaya yang menjadi identiti Malaysia. Ini termasuklah bahasa, adat resam, seni, sejarah dan kepercayaan yang diwarisi daripada nenek moyang. Dengan menghargai warisan budaya, pelajar dapat memahami dan menerima kepelbagaian kaum di negara ini sekaligus mengukuhkan perpaduan. Guru boleh menyampaikan nilai ini melalui mata pelajaran seperti sejarah, bahasa Melayu, pendidikan seni dan juga melalui aktiviti kokurikulum seperti tarian tradisional atau persembahan kebudayaan. Prinsip falsafah pendidikan guru yang terakhir ialah menjamin perkembangan individu. Prinsip ini menekankan bahawa pendidikan haruslah memberi peluang kepada setiap pelajar untuk berkembang secara menyeluruh, iaitu bukan hanya dari segi akademik tetapi juga dari aspek rohani, emosi, sosial dan fizikal. Guru haruslah mengenal pasti potensi dan bakat setiap pelajar lalu membantu mereka mengembangkannya. Contohnya, guru yang mendapati seorang pelajar berbakat dalam sukan ataupun muzik perlulah memberikan sokongan dan dorongan agar pelajar tersebut dapat menyelah dalam bidang tersebut. Dengan cara ini, setiap pelajar dapat mencapai potensi maksimum mereka. Sekarang, mari kita lihat analisis hubungan antara perkembangan pendidikan, FPK dan FPG. Terdapat 3 aspek yang boleh diambil kira iaitu matlamat, pembangunan nilai dan patriotisme serta penggunaan teknologi. Aspek yang pertama ialah matlamat. Perkembangan pendidikan di Malaysia sentiasa bergerak seiring dengan keperluan zaman bagi memastikan sistem pendidikan yang relevan serta mampu melahirkan generasi yang berdaya saing di peringkat global. Hal ini dapat dilihat melalui pengubahsuaian kurikulum yang menekankan aspek kemahiran berfikir aras tinggi, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Matlamat ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang menekankan usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial iaitu JARIS. Pendidikan ini bukan sahaja dilihat sebagai medium penyampaian ilmu tetapi juga sebagai medium untuk membentuk khasiah dan kesejahteraan diri. Falsafah pendidikan guru pula akan memperkukuhkan matlamat ini dengan menjadikan guru sebagai penghubung utama dalam memastikan aspirasi FPK tercapai. Guru bukan sahaja bertanggungjawab untuk mengajar, malah turut bertindak sebagai pembimbing, motivator dan juga role model kepada murid-murid. Kita lihat pula kepada aspek kedua iaitu pembangunan nilai dan patriotisme. Sistem pendidikan negara memberikan penekanan terhadap subjek seperti pendidikan sivik, sejarah serta aktiviti kokurikulum untuk membentuk warga negara yang bertanggungjawab, beretika dan cinta akan negara. Hal ini jelas selari dengan hasrat FPK yang mengutamakan pembentukan rakyat yang berakhlak mulia, bersatu padu, patriotik dan berdisiplin. FPG pula menekankan peranan guru sebagai ejen utama dalam menanam dan memupuk nilai tersebut. Guru bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, malah menjadi teladan kepada murid dalam menghayati nilai moral, integriti dan semangat kebangsaan. Justeru, guru memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga kaya dengan nilai murni. Aspek yang ketiga ialah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memainkan peranan besar dalam memastikan keberkesanan sistem pendidikan masa kini. Dengan adanya pembelajaran digital dan penggunaan artificial intelligence, murid dapat mengakses ilmu dengan lebih mudah dan fleksibel. Dari sudut FPK, penggunaan teknologi ini membantu untuk meningkatkan
kreativiti, inovasi serta daya saing murid agar lebih bersedia menghadapi cabaran global. Manakala dari perspektif FPG, guru dituntut untuk bersikap inovatif dan terbuka terhadap perubahan teknologi. Guru bukan sahaja perlu mahir menggunakan teknologi, tetapi mereka perlu membimbing murid supaya dapat menggunakannya secara produktif, beretika dan berkesan. Secara keseluruhannya, perkembangan pendidikan, FPK dan FPG saling berkait rapat serta saling melengkapi. Perkembangan pendidikan menyediakan kerangka sistem yang dinamik, FPK pula memberikan hala tuju falsafah untuk melahirkan insan yang seimbang, manakala FPG memperincikan peranan guru sebagai ejen pelaksana yang memastikan matlamat pendidikan negara tercapai. Ketiga-tiganya berfungsi secara harmoni dalam membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang dari aspek akademik, tetapi juga memiliki khasiat yang terpuji, berdaya saing dan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan bangsa serta negara. Seterusnya, kita akan masuk kepada implikasi-implikasi terhadap pendidikan pada masa kini. Untuk lebih jelas, saya pecahkan implikasi ini kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama kepada guru, yang kedua kepada pelajar dan yang terakhir sekali iaitu yang ketiga kepada negara. Jadi kita teruskan kepada implikasi pertama iaitu implikasi kepada guru. Yang pertama, guru perlulah lebih kreatif dan inovatif. Jika dilihat pada hari ini, tugas guru bukan sekadar menyampaikan ilmu sahaja, namun mereka perlu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Seperti yang kita tahu, pembelajaran abad ke-21 kini lebih menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Jadi, guru perlulah menarik minat pelajar untuk belajar. Sebagai contoh, menggunakan pendekatan mini games di dalam kelas seperti aplikasi Kahoot, Quizizz, terutama bagi subjek-subjek yang susah. Melalui pendekatan mini games di dalam kelas ini, ia akan menjadikan konsep PDP kita, iaitu pembelajaran di dalam kelas kita, lebih menyeronokkan dan interaktif. Seterusnya, yang kedua, guru perlulah menjadi role model di sekolah. Kini, boleh dilihat tugas guru ini bukan saja sekadar datang ke sekolah mengajar semata-mata, tetapi juga menjadi contoh teladan yang terbaik buat pelajar-pelajar di sekolah. Guru perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik, sama ada dari segi nilai, etika, disiplin dan juga integriti. Contohnya, guru perlulah sentiasa datang kelas pada awal waktu, jujur dalam penilaian murid serta mengajar murid dengan penuh dedikasi dan bersemangat. Selaras dengan FPK yang menekankan pembangunan sasiah murid, kesannya murid akan lebih mudah untuk meniru tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh guru di sekolah. Akhir sekali, yang ketiga iaitu latihan berterusan. Maksud latihan berterusan di sini adalah guru perlu mengikuti latihan berterusan. Hal ini kerana ia selaras dengan falsafah pendidikan guru iaitu FPG, yang di mana guru ini merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ini bermaksud guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemahiran di dalam diri agar kekal relevan dengan cabaran-cabaran semasa. Sebagai contoh, berbagai bengkel dan kursus yang diadakan untuk guru-guru untuk menambah kemahiran seperti Continuous Professional Development iaitu CPD dan kursus pedagogi. Melalui kursus-kursus dan bengkel yang diadakan ini, guru-guru boleh memperbaiki cara mereka menilai murid serta dapat mengaplikasikan penggunaan AI dalam bilik darjah selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, kita masuk kepada implikasi kepada pelajar pula. Yang pertama, pelajar perlulah menguasai kemahiran abad ke-21 ini. Dalam konteks hari ini, pelajar ni bukan hanya belajar datang ke sekolah untuk belajar akademik semata-mata, namun mereka juga mempelajari kemahiran-kemahiran seperti komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan juga kreativiti. Sebagai contoh, apabila seseorang pelajar itu ataupun murid terlibat dalam aktiviti berkumpulan ataupun pertandingan-pertandingan inovasi yang diadakan, mereka sebenarnya sedang mengasah soft skill dalam diri mereka yang sangat penting untuk masa depan mereka sendiri. Yang kedua, pelajar juga perlulah menggunakan teknologi untuk pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya di sini, mereka ini tidak perlu bergantung kepada guru semata-mata, namun mereka perlulah bijak dalam mencari ilmu-ilmu tambahan melalui internet.
aplikasi-aplikasi pembelajaran digital ataupun melalui media platform digital seperti Google Classroom dan MOOC. Sebagai contoh, murid kini boleh mempelajari coding melalui kursus dalam talian walaupun coding ini sebenarnya tidak diajar secara formal di sekolah. Kesan daripada pembelajaran tersebut, murid dapat mengembangkan daya kreativiti serta memperoleh kemahiran baharu dalam diri mereka. Akhir sekali, implikasi ketiga terhadap pelajar ialah pelajar perlu membina jati diri dan sasiah yang seimbang. Hal ini selaras dengan FPK iaitu falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan keseimbangan pelajar dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani iaitu JBIS. Pelajar yang perlulah lebih berdisiplin, berakhlak mulia dan tahu bagaimana untuk menapis pengaruh-pengaruh negatif terutamanya daripada media sosial. Dengan jati diri yang kuat ini, mereka bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik sahaja, malahan juga menjadi insan yang berakhlak mulia dan bersedia menyumbang bakti kepada masyarakat. Baiklah, yang terakhir, seterusnya kita masuk kepada implikasi pendidikan terhadap negara. Yang pertama ialah untuk melahirkan model insan yang berkualiti. Pendidikan juga berperanan untuk melahirkan rakyat-rakyat yang berilmu, berkemahiran serta berakhlak. Sebagai contoh, melalui sistem KFSM dan juga program-program seperti program TVET, pelajar juga didedahkan dengan ilmu akademik serta kemahiran-kemahiran teknikal yang diperlukan dalam industri. Kesannya, negara mampu mendapatkan tenaga-tenaga kerja profesional yang mampu berdaya saing sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja-pekerja asing. Yang kedua pula ialah dapat meningkatkan daya saing global. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan bertujuan untuk melahirkan insan yang berilmu, kreatif dan seimbang agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Manakala menurut FPG iaitu falsafah pendidikan guru pula, FPG ini menekankan peranan guru sebagai pendidik yang progresif dan berpandangan jauh dalam membimbing pelajar untuk menguasai kemahiran abad ke-21 ini. Sebagai contoh, apabila seseorang guru itu mampu melatih pelajar-pelajarnya dalam bidang STEM dan juga kecerdasan buatan iaitu AI, pelajar tersebut dapat mencipta produk baru yang berinovasi dan boleh dieksport ke luar negara. Hal ini membuktikan bahawa pendidikan berasaskan FPK dan juga FPG ini mampu memperkukuh kedudukan Malaysia dalam pasaran global. Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru saling berkait dalam usaha membentuk sistem pendidikan yang relevan, holistik, berdaya saing seiring dengan perkembangan pendidikan pada masa kini dan masa hadapan. Dalam erti kata lain, FPK tidak akan dapat dicapai sekiranya FPG tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh itu, walaupun guru menjadi ejen pelaksana utama FPK, namun semua pihak juga perlulah terlibat dalam membantu usaha untuk melahirkan generasi yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial.